Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Badani, dan kepada anda semua warga Pahang, salam Pahang first. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi kita semua bertemu, tak lain dan tak bukan, dalam satu lagi rancangan, satu lagi episod, satu lagi edisi bersama dengan saya, host anda, moderator anda untuk pagi ini seperti biasa, Muhammad Faizul Effendi bin Abdul Rahman, dalam tak lain dan tak bukan rancangan Influencer at Japan kita, baik untuk edisi Negeri Pahang Darul Makmur. Kepada anda semua pelayar-pelayar semua yang sedang mengikuti kami sama ada secara langsung ataupun mungkin rakaman, jangan lupa untuk memberikan reaksi. Apa saja reaksi, sama ada anda nak like, share, komen ke, nak kongsikan kepada mereka semua mengenai apa saja perbincangan kita pada hari ini. Dan seperti biasa, hari ini kita bawa satu lagi topik yang menarik. Jadi kepada anda semua, apa khabar? Harapnya sihat-sihat belaka. Yang mana kita pun dah habis raya. Tapi jamuan raya masih lagi ada. Semalam pun ada jemputan. Hari ni entah seminggu ni pun ada. Tak apa, kita sambung sampai Raya Haji. Apa-apa pun pastikan kesihatan kita sentiasa dijaga. Makan secara terkawal, senam selalu, banyakkan minum air masak. Tu yang penting, sebab keadaan cuaca nak kata hujan, panas sekarang ni tak boleh nak kata, tak menentu. Okey, tapi isunya ataupun topiknya hari ini bukan mengenai cuaca. Hari ini kita nak menceritakan mengenai satu teknologi yang mungkin semua orang tak pernah dengar ataupun memang tak pernah dengar langsung, termasuk saya. Saya bila dah diberi tugasan untuk topik hari ini, baru saya tahu, dah kita buat sedikit research. Tapi sekejap lagi kita nak dengar daripada kita punya panel kita, iaitu teknologi retort. R-E-T-O-R-T, retort. Itu menjadi solusi baru dalam industri makanan, membolehkan hidangan dimasak sekali. Apa cerita ni? Itu dia. Masak sekali tapi mampu disimpan berbulan-bulan namanya. Ini kalau nak kira dia macam instant lah, masakan instant ataupun makanan yang biasa packing-packing tu. Tapi kita nak tahu lebih lanjut sekejap lagi lah. Dan dia tanpa menjejaskan rasa. Dia ada keyword dia seterusnya, itu tanpa menjejaskan rasa. Maksudnya rasa tu masih lagi sama daripada mula dihasilkan sampai hujung. Okey, itu intro sikit-sikit lah. Dengan kualiti dan penggunaan kaedah pemprosesan haba bertekanan tinggi. Makanan bukan saja tahan lama, malah kekal selamat dan mudah untuk dipasarkan. Okey, itu satu. Jadi persoalannya kat sini, sejauh manakah teknologi ini mampu membantu usahawan tempatan menjana pendapatan dan menembusi pasaran yang lebih luas. Okey, itu yang kita nak bincang pada hari ini, selain daripada apa tu teknologi retort sendiri. Jadi, untuk merungkai persoalan yang bermain di minda kita sekarang ni, sejak pada mula saya buat intro sampai sekarang, ni dia sebelah saya ni. Kami ni adik-beradik. Sebab apa? Nama dia adalah Encik Muhammad Khairul Zaim bin Abdul Rahman. Sama lah dengan nama saya. Ayah saya juga Abdul Rahman juga. Kita adik-beradik, kita boleh share bisnes kita sekejap lagi. Okey, dan juga merupakan seorang ketua pemasaran Jamantori Food Industries Berhad. Jamantori. Sebut Jamantori jadi semua orang kenal. Itu kita nak cerita sekejap lagi. Tapi sebelum tu nak tanya khabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam sihat hari ni ya? Oh, sihat. Tapi saya tengok Tuan Faizul punya energi hari ni. Dia pindah punya energi tu. Dahsyat. Itulah peranan saya untuk memindahkan energi supaya kita punya perbualan hari ni nampak orang kata benda bahasa budak sekarang hype. Lebih kurang gitulah dia punya vibe dia tu. Okey, baik. Jadi pertama sekali kita ucapkan terima kasih sebab sama-sama sudi bersama dengan kami pada hari ini. Walaupun dah terlewat, kita ucap je lah sebab kira kita qada lah ni selamat raya. Selamat raya juga. Masa zaman raya tu tempoh raya tak ada jumpa. Kalau dulu raya sebulan lah. Kali ni raya lebih daripada sebulan. Dia sambung sampai raya haji. Memang confirm sampai raya haji. Okey. Tadi saya dah bagi intro panjang lebar. Jadi mungkin orang dah tahu, benda yang packing-packing itulah yang segera-segera retort. Okey, kita nak cut the story itulah untuk terus pada topik teknologi retort. Betul sebutan saya retort ya. Jujur saya cakap, saya first time dengar retort. Yang saya tahu ni packing sejuk beku. Mungkin macam tu. Tapi bila diberi tugasan oleh penerbit kita teknologi retort, saya kata apa pula retort ni. Jadi saya pun tengok makanan yang dia ada packing dan sebagainya. Jadi kita nak ceritalah sebenarnya teknologi retort ni apa dia dan juga macam mana dia berfungsi dalam proses makanan, pemprosesan makanan ni. Okey. Baik, terima kasih Encik Faizul. Ya. Okey. Sebenarnya sebutan retort tu betul dah tu. Betul dah. Macam mana dia? Retort. Kalau orang putih dia RT tu dia ada retort. Okey, baik. Retort ni dia satu teknologi yang mana teknologi baru lah. Dalam proses makanan macam tuan cakap tadi. Kalau sebelum ni sejuk beku ataupun frozen orang panggil. Frozen, ya. Tapi kali ni
ada satu teknologi yang dipanggil retard. Tapi kenapa dia jarang dengar ataupun kurang familiar? Ya, betul. Sebabkan dia punya mesin tu agak mahal. Oh. Jadi kalau Frozen ni siapa-siapa pun boleh buat Frozen. Tapi kalau retard ni tak semua orang boleh buat retard. Walaupun ada teknik yang old school, tapi itu dia kurang efisien lah. Kalau nak efisien betul memang kena guna mesin yang mana makanan tadi, contohlah kita ambil rendang. Okey. Dah siap masak, kita nak retardkan dia, kita letak dia dalam packaging pouch tu, pouch yang khas lah. Lepas tu kita letak dalam mesin retard yang akan dipanaskan sekitar darjah 121 darjah Celsius. Okey. Memang betul-betul panas lah. Kuman-kuman semua dah tu memang habis mati. Nyah kuman terus. Cuma pembetulan tadi dia bukan tahan berbulan-bulan. Apa tu? Dia tahan bertahun. Oh, bertahun. 2 tahun dia punya ketahanan. Okey, bertahun rupanya. Saya baca skrip. Tapi itulah yang orang cakap retard tu apa dia lah. Inilah bendanya. So okey, jadi ringkasnya retard dengan Frozen berbeza daripada segi kaedah dia mesin tu lah tadi. Ya, berbeza. Berbeza daripada segi penggunaan mesin dan berbeza daripada segi penyediaan dia. Sangat-sangat berbeza. Dua perkara yang berbeza. So kalau tengok di sini ia berfungsi dalam pemprosesan makanan tu maksudnya daripada yang diterangkan tadi lah. Jadi itu dia, kita berbeza daripada segi kaedah dia lah. Betul. Kaedah dan juga dia punya penggunaan mesin dia tu. Betul. Jadi kalau secara ringkasnya mungkin untuk rakan-rakan yang sedang mengikuti ni tak tahu apa mesin ni macam mana. Kalau ikut Frozen mungkin peti ais. Okey. Saja. Ataupun kalau mesin ni dia ada mesin yang khusus ke macam mana? Dia memang ada mesin yang khusus lah. Yang mana mesin tu dia ada yang skala kecil. Macam di kilang kita yang sekarang ni, kita yang tu skala kecil. Yang itu lebih kurang dalam 250 hingga 300 pack lah sekali kita masak. Okey. Tapi kalau untuk yang kilang baru, dia boleh muatkan lebih kurang dalam 3,000 pack. Itu yang lebih besar lagi. Ya. Okey, baik. Jadi maksudnya berbeza daripada segi keadaan mesin dan kita nak beralih pada soalan kedua. Soalan kedua ni berkait juga dengan tadi sebut pasal mesin. Jadi yang membezakan, apa yang membezakan teknologi retard kita ni dengan kaedah pengawitan makanan yang tradisional lah. Macam yang biasa kita buat yang macam tadi Frozen lah kalau kita sebut sejuk beku atau pengeringan. Kalau yang dulu lagi old school, macam tadi awak ada sebut old school lagi kan. Old school dulu salai apa ni? Jenis kering dan sebagainya. Itu pun bertahun-tahun tu. Kalau daging salai, itik salai, ikan kering dan sebagainya tu memang bertahun-tahun dah. Jadi apa beza dia sebenarnya selain daripada penggunaan mesin tu? Ada kaedah dia ke? Syarat-syarat dia ke? Macam mana ke? Okey, perbezaan mula-mula memang kaedah tu memang berbeza lah. Kalau sejuk beku memang kita letak dalam peti ais. Kalau retard ni kita kena letak dalam mesin dia. Okey, antara beza old school dengan yang sekarang ni, perbezaan dia adalah kalau salah berapa lama kita ambil masa? Lama kan? Lama. Tapi kalau retard ni kita ambil berapa minit je? 15-20 minit. Siap untuk sekali masak. Minit dia? Bukan jam Ya. Betul. Dan kalau kita expand orang cakap expand bajet yang lebih besar untuk mesin yang lebih besar, itu yang kita boleh masuk 3,000 pack sekali masak. Jadi dia akan lebih percepatkan kita punya production lah. Dan perbezaan dia balik daripada segi cara tu, kita nak terang secara verbal pun ni susah. Kena tunjuk infografik dia. Dia. Okey, kena tunjuk infografik untuk memberi pemahaman yang jelas. Tapi kalau ikut bahasa kampung lah, kalau zaman Tori ni sebenarnya dia lebih sinonim dengan orang Pahang sebenarnya. Kalau dalam bahasa Pahangnya kaedah dia yang diringkaskan boleh mungkin boleh terangkan paling mudah lah. Paling mudah paling mudah. Maknanya bagi orang Pahang juga ni. Ginilah. Kita masuk. Kita letak dalam mesin tu memang panas dak orang kata. Tu dia. Memang panas dia bunuh kuman dalam tu. Itulah disebabkan retard tu. Itu yang menyebabkan dia boleh tahan lama. Jadi ceritanya serupanya makanan kita ni untuk mengekalkan lama dia tu, kita kena nyah kuman tu ya. Dan segala benda-benda asing yang kita tak perlulah. Ya, betul. Okey. Sebab apa kita kena faham kalau kaedah tradisional ataupun kaedah old school ni, selain daripada pengeringan tadi, dia ada satu lagi baru kau teringat tadi. Baru saya teringat itu penampaian. Penampaian ni biasa orang buat salah satu dia proses buat budu dan sebagainya kan. Yang ni memang dia tapai betul lama, berbulan-bulan. Betul lah cakap tadi. Memang berbulan-bulan. Contohnya, tapi kalau dengan teknologi retard 15-20 minit settle. Maksudnya yang dikeluarkan produk tu terus boleh dipasarkan. Begitu Tapi dia ada proses lagi. Bila kita dah keluar dia ada panggil incubation. Dia nak tengok dulu seminggu 2 minggu letak dulu, tengok okey ke tak okey. Kalau okey barulah
dipasarkan. Dia ada QC dia jual lepas tu okey, kalau kita boleh langkau sikit, kita nak tahu kilangnya di mana kat sini. Kalau Sekarang ni kita di Air Putih, Kuantan lah. Oh, Kuantan je. InsyaAllah kita akan berpindah di kilang yang baru, di industri LKIM. Okey, masih lagi di Kuantan tu tak? Masih di Kuantan, Masih di tetap di Kuantan lah. Tetap di Kuantan. Produk terkini orang Kuantan. Ya. Bukan terkini dah, berapa lama dah ya? Okey, kalau cerita pasal lama tu, kita start 2016. 2016 dah. Tapi betul-betul yang dah build up kilang pada 2023. Oh, 10 tahun dah lebih kurangnya. Okey, kalau ikutkan lah mana daripada mula tercetus idea sampai sekarang ya. Banyak sebenarnya kita nak cerita ni sebab benda ni bab makan ni memang suka. Sebelum ni kalau kita buat topi-topi biasa tambah pulak Zaman Tori. Saya pernah lah menyertai satu program yang dianjurkan oleh Zaman Tori. Maknanya Haji Tori tu difahamkan abang awak tadi. Abang bos saya. Abang bos awak. Okey, maknanya dia daripada dia pula di bahagian restoran. Saya pernah dapat lah satu avatar tu apa yang dalam tu ada. Saya ingat kan, okey, ini kita nak cerita sikit, nak menambah-nambah rencah cerita ni. Saya ingatkan benda tu semua sekadar biasa kalau kita beli yang frozen apa ready makan tu kita panas kan. Contohnya macam ada yang famous tu lah, yang rendang-rendang tu apa semua dengan sambal-sambal tu kan, jenis ready to eat je, panas kan. Rupanya dalam tu ada nasi weh. Ada nasi dalam tu. Maksudnya kalau nak makan tu kalau bahasa mudahnya panaskan semua sekali siap boleh makan. Pinggan sudu pun ada. Ya, pinggan sudu pun ada. Mudah amat. Bawa pergi camping selesai tu. Okey, itu dia. Kalau dah sekali bercakap luar Pahang untuk makluman, kita jarang buat dalam luar Pahang ni sebenarnya. Boleh tak penerbit ini kita buat luar Pahang sikit lah. Boleh. Syok juga ya. Mudah-mudahan. Tak jumpa godong lah. Ya, kalau jumpa godong tak ada benda lah. Cerita pula bab makan. Tu dia. Okey, konsep masak sekali jual berbulan. Macam mana teknologi ni nolong kita memanjangkan jangka hayat produk tu tanpa menjejaskan kualiti. Sebab awak cerita tadi bukan saja bulan. Makan tahu. Okey. Kita cara mudah dia gini lah. Awak ada produk tak? Okey. Sebelum ni produk kedai makan, jual rendang. Rendang tu mungkin hari ni kita masak, boleh tahan 2-3 hari lah, lepas tu basi. Okey. Kena racuk itu. Tak ada benda. Memang mudahlah basinya. Okey. Tapi kalau guna retok ni, rendang awak tadi tu masuk dalam mesin retok boleh 2-3 tahun. Jadi tak perlu awak nak cari peti ke apa, awak letak je dekat atas meja tu. Letak je atas meja suhu bilik tu. Kalau kedai makan, awak letak je kat kedai makan. Jadi orang boleh beli benda tu. Ya. Itulah. Bertahu-tahu lah tak kita risaulah mudah basi ke apa ke. Jadi dia maksudnya daripada segi okey, contohlah betul kan kalau kau salah dah. Contoh kalau ada orang berminat untuk menjadi sebagai ejen jualan pada produk awak ni Koma ni tak ada peti sejuk kat kedai. Niaga pun tepi jalan je. Tak payah risau makcik. Letak je atas meja boleh ya. Betul. Koma pun masa mula mendapat produk awak tu ingat kena masuk dalam peti. Boleh tak buat pula peti sebab bekas dia besar juga Jadi kalau letak je maknanya boleh makan lagi walaupun tu. Ya. Dia satu, dia mudah untuk kita simpan. Untuk pengguna lah, mudah kita simpan. Tapi untuk peniaga ni sebenarnya dia mudah untuk kita post. Betul. Kalau frozen nak post kan berair gitu. Betul. Kalau retok ni post macam biasa, bungkus sikit, hantar. Betul juga. Sebab sekarang ni ramai orang yang jadi affiliate dan sebagainya kan. Jadi affiliate, jadi online seller dan sebagainya. Betul juga Jadi tak perlulah kita nak menyusah-nyusahkan lagi. Maksudnya daripada segi kita fikir mana pula nak cari ice box dan sebagainya kan. Maksudnya bungkus siap boleh hantar saja. Maknanya stok kita nak simpan walaupun bukan tadi kau cerita kedai dah. Ini kalau macam contohlah kau nak jadi ejen awak lah jual. Di rumah boleh simpan. Tak payah peti-peti ais. Boleh juga. Tapi yang bestnya tak. Bukan awak nak jadi ejen je. Awak nak jadi founder pun boleh. Baik. Awak kan buat, kalau ada produk ni nak buat retok. Boleh tak ada masalah. Tapi kan kau tak ada mesin. Mesin kita buat lah. Itu dia panjang cerita ni. Kalau gitu kita nak break dulu, nak rehat dulu boleh. Jadi kita nak rehat dulu sebab banyak lagi cerita ni. Benda-benda pasal makan ni kadang-kadang dia mudah sangat orang kampung benda. Zaman budak-budak sekarang kita trigger. Cakap pasal makan rendang pula ni, sedap pula ni. Itu perlu lagi cerita lain lah. Okey, kita akan kembali selepas ini dengan lebih lagi info dan maklumat berkaitan dengan teknologi retot. Kembali selepas ni.
Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersiaran setia bersama dengan kami di Influencer Japan. Pada anda semua pelayar-pelayar di Facebook atau apa-apa sajalah platform media sosial yang mungkin ketika ini anda masih lagi sedang menonton. Sebuah benda yang saya beritahu tadi, jangan lupa untuk berinteraksi bersama dengan kami. Sama ada anda like, share, komen ataupun kongsikan. Anda tengok secara langsung, anda tengok secara live ataupun anda tengok selepas daripada sesi rakaman pun tidak mengapa. Yang pastinya pada hari ini kita bersama dengan Cik Muhammad Khairul Zaim bin Abdul Rahman, merupakan Ketua Pemasaran di Jamantori Food Industries. Hari ini kita nak cerita berkenaan kepada anda yang terlepas tadi, kita nak cerita mengenai teknologi retort. Itu apa tu retort? Senang cerita, makanan yang kita, macam mana kita nak cerita tadi bahasa mudah dia? Makanan yang telah kita bunuh kuman. Kita bunuh kuman yang boleh tahan bertahun-tahun. 2 tahun. 2 tahun je paling 2 maksimum. 2 tahun paling maksimum. Maksudnya tak perlu yalah, masih lagi ada tarikh luputnya. Betul. Tapi sekurang-kurangnya 2 tahun itu masih lagi boleh dimakan. Berbanding yang ada. Okey, dan juga kepada anda semua, kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Tadi kita dah cerita apa bezanya dengan kaedah tradisional old school, iaitu daripada segi ketahanan lama, masa yang diambil. Maknanya kita recap balik tadi, retort ni 15-20 minit settle. Betul. Berapa sekali boleh masuk? Kalau skala kecil lebih kurang dalam 250 pack. 250 Tapi pack. kalau yang skala besar lebih kurang 3000 pack. Oh, 3000 pack banyak tu. 250 pun dah banyak. Apatah lagi 3000. Berbanding dengan kaedah lama, kena tunggu lama sikit masa, mungkin daripada ruang penyimpanan dia lama, susah dan sebagainya lah. Okey, yang penting sekarang ni kalau kita tengok pada usahawan, kaedah berniaga sekarang adalah selain pada keuntungan, masa. Betul? Betul, masa. Orang nak kejar masa. Kadang-kadang customer kita ni nak cepat. Nak cepat. Jadi kaedah dia macam mana? Inilah dia kaedah dia. Okey, jadi dari sudut usahawan kecil atau komuniti, bagaimana teknologi retort ni boleh bantu untuk meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pasaran baru? Okey, baik. Kalau cerita pasal usahawan macam mana retort ni boleh bantu? Okey, yang pertama, dia membantu terutama dalam industri F&B lah. Retort ni memang dalam industri makanan. Okey. Dia membantu contoh peniaga kedai makan. Okay, peniaga kedai makan sekarang ni kita dah boleh buat retort paste. Saya tak beritahu tadi. Lupa. Kita boleh retort serai, retort cili. Kalau sebelum ni kita beli. Dia beli. Lepas tu kita nak mesin pula. Lepas tu cepat pula rosak. Tapi kalau retort ni kita beli je satu paket, dua paket berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kita letak je dekat luar. Cili tu maksudnya cili yang Cili hidup betul tu? Cili kering. Cili kering. Tu. Kita kisar, kita retortkan tu. Raw mat tu kita boleh retort. Boleh tahan 2 tahun. Boleh tahan 2 tahun. Jadi kalau kedai makan, seronok nak dapat benda ni. Betul. Kan? Dia tak perlu nak fikir-fikir tahan berapa lama. Storage pun jimat. Itu yang daripada segi kedai makan. Okey, kedai makan pun dia boleh buat dia punya tambahan side income. Okey, katalah dekat kedai tu dia punya rendang lah paling sedap. Dia cakap dia claim nombor 1 lah rendang dia. Okey, apa orang nak balik tak boleh. Dia nak post kat luar tak boleh. Jadi dia retort. Dia retort dan dia boleh pamerkan dekat dia punya kedai. Itu adalah produk daripada kedai makan dia. Tak ada masalah. Betul. Itu antara beberapa perkara yang boleh membantu usahawan lah. Okey, kalau usahawan yang memang dah main produk. Okey, retort ni dia membantu daripada segi jualan, cara jualan. Contoh, jualan kita dekat online lah. Online. Kalau dia tak retort macam saya beritahu tadi, macam mana dia nak post barang tu jauh? Betul. Cepat rosak sebenarnya. Apatah lagi nak eksport ke luar negara. Lagilah susah. Tapi dengan retort ni, dia boleh jimatkan kos dan penghantaran lebih mudah. Jadi, itulah sebab sedikit. Betul. Tapi sangat membantu lah. Mana kalau peluang pasaran baru ni macam mana? Kalau kita tengok daripada ke pasaran baru. Sekarang ni macam mana kita nak menengok daripada skop pasaran baru? Okey. Kalau cerita pasal pasaran baru, alhamdulillah kita di JTFI, rezeki kami antara yang terawal lah menceburi dalam bidang retort ni. Kita punya CEO iaitu Tuan Atta, dia dah fikir benda ni awal. Jadi dia sempat masuk dalam industri ni, dia boleh tengok apa peluang-peluang yang ada. Bila saya masuk pada tahun 2022, ketika mana tu saya dihantar ke London lah. Okay. Bayangkan London, kita tengok UK kan, memang dah maju lah. Tapi apabila kita present tentang retort ni, dia orang pun macam dia orang pun macam wow,
Oh, maksudnya di negara maju seperti UK pun dia masih lagi benda ni baru bagi dia orang. Dan tahu tak apa yang menarik bila tu sebab tu orang cakap bila kita jauh perjalanan luas pandangan kan. Betul. Okey, dia orang cakap apa? Ini adalah makanan akhir zaman. Ambil. Saya cakap tambah dengan perang sekarang. Ya. Kayu kedai kampung. Kampung mesti perang. Okey. Dua tahu kan. Tahan. Itu kita dekat UK pun memang orang baru tahu. Dan baru ni kita ada join juga. Kalau untuk pengetahuan untuk pasaran luar kita pernah masuk ITC di London. Lepas tu kita 2024 Dubai. Yang tu Mihas. Dan yang paling baru bulan 1 hari tu kita masuk GovFood. GovFood ni adalah perhimpunan satu dunia punya bidang F&B. Dan kita antara yang ada di situlah. Dan yang tu Arab pun baru tahu. Baru tahu Retalk ni. Maknanya dalam bahasa mudahnya awak cakap tadi, bukan saja pasaran baru lokal, international pun. International pun. Ada kerja kosong lagi tempat awak tu? Awak jadi founder lah. No juga, sebab bukan benda selain pasaran baru tu cerita tadi Arab awak pergi. Okeylah, kita out of topic sikit. Okey. Untuk merokai pasaran ni, dia masih in topik, tapi tepi sikit. PM tepi orang kata. Okey, untuk merokai pasaran baru ataupun memperkenalkan produk awak dan juga teknologi ni, berapa buah negara awak pernah dah pergi semata-mata ni? Masa baru dalam ni sekarang ni kita pergi London, kita dah pergi ke Dubai, China. Dan paling latest itu kita pergi ke Jeddah. Sebelum perang. Elok sudah balik berita perang. Kalau tidak awak jadi orang Jeddah lah. Duduk sana lah. Tapi ialah keseronokan itu selain daripada melawat negara orang, kita boleh membawa produk kita juga. Jadi masa awak pergi tu bukan bawa teknologi saja. Bukan. Produk tu awak sekali lah. Produk masuk rendang sekali. Bawa benda ni kalau zaman Tori ni tak ada benda lah. Benda gulai masam dia payok tu lah. Daging salai. Daging salai. Bawa juga. Daging salai kita bawa paste tadi yang saya beritahu. Dia orang pun baru tahu. Ada serai boleh tahan 2 tahun. Betul. Kalau tidak dia orang kena pergi pasar seminggu sekali kan. Okey. Berkaitan lagi dengan topik kita, maknanya kita selain pendapatan, ada mungkin tak kalau benda-benda macam ni kita bukan, ini satu pasaran jugalah. Ini kau pun terfikir sendirilah. Kita ramai student kita di UK awak pergi, di London, memang kita siap ada persatuan student Malaysia. Ada mungkin tak kalau dia orang rasa dia orang sendiri nak buka mini mart kat sana nak jual produk-produk kita? Yalah nak buat nasi lemak kat sana kan, mana nak dapat cili kering ke apa benda kan. Mungkin boleh kot. Jadi soalan yang menarik. Saya tak tahu siapa yang bocorkan rahsia kepada Tuan Faizul ni. Sebenarnya kita punya CEO pun memang dia minta untuk saya study market. Tuan Atta cakap, kita punya tahun ni kita target UK dengan Middle East lah, Timur Tengah. Kita tengah cari masa. Mungkin dalam bulan 5 ataupun bulan 6 kita akan pergi ke UK untuk berjumpa dengan komuniti dekat sana. Tu dia. Dan kita akan supply lah dekat sana. Kan mana tahu dia orang craving kan, dah lama tak rasa daging salai. Betul. Kita letak kat sana. Sejuk-sejuk kat UK makan daging salai pula. Untuk maklum awak, saya adalah CEO yang menyamar. Patut banyak benda tahu kan. Tak ada dalam skrip, penerbit dia tak tulis. Tak ada. Kita goreng lah. Kita goreng je lah. Okey, mana tahu kan. InsyaAllah rezeki. Okey, jadi kita move kepada subjek soalan kita yang seterusnya lah. So kita tengok pasaran tadi bukan saja pasaran dalam negara, luar negara pun lebih banyak lagi teroka. Kita tahu sebab apa sekarang ni Mak Saleh ni lah, bahasa mudahnya Mak Saleh dia memang sukakan masakan Malaysia. Saya sekadar kita nak out of topic. Saya baru ni berjumpa dengan seorang pelancong daripada Jerman. Dia dah sebulan lebih kat sini. Dia kata memang betul kalau cakap pasal makan, memang Mak Saleh. Kita pula, do you like Malaysian food? Dia cerita habis semua. Jadi mungkin lah daripada asbab, daripada teknologi ni kita boleh memperkenalkan produk kita di luar. Okey, baik. Soalan seterusnya, sebagai pihak yang terlibat secara langsung dengan teknologi Retalk ni, apakah kekangan utama yang kita nampak dalam kalangan usahawan tempatan? Itu dulu. Yang itu dulu soalan dia. Apakah kekangan utama? Sebelum kita ke soalan sambungan dia. Kekangan utama, saya nak faham kekangan utama untuk kami ataupun usahawan yang nak buat Retalk ni. Kita cuba dua-dua. Cuba dua-dua. Kita pergi kepada kalau kekangan untuk kami, kalau daripada peringkat awal memang first kita tahu untuk ekspor lah. Memang kita target untuk ekspor. Macam mana untuk cara kita nak tembus pasaran luar. Macam saya beritahu tadi, awal-awal kita datang ke UK pada 2023. Tapi cara untuk kita dapat jalan masuk sana balik pada tahun ni.
Jadi lama ambil masa. 3 tahun ni. Itu antara kekangan daripada pihak kami lah. Sebab kita nak kena tahu dia punya FDA, dia punya sertifikat apa yang perlu kita selesaikan untuk pergi ke luar negara. Betul. Tapi kekangan yang saya nampak untuk usahawan-usahawan yang baru nak start. Yang pertama, dia orang akan cerita duit lah. Tak ada duit kan nak buat ni. Modal, tak ada modal. Tak ada modal bawah. Tak ada modal. Okey. Itu yang pertama, memang itulah yang menjadi isu. Betul. Tapi yang sebenarnya apabila saya tengok balik, bila kita berjumpa dengan usahawan-usahawan ni yang cerita pasal modal lah, cara susah lah, kaedah semuanya. sebenarnya dia berbalik pada satu. Apa tu? Dia orang tak ada ilmu pengetahuan, tak ada orang nak share. Sebenarnya tak mahal pun. Kau nak jadi usahawan retail. Janganlah pergi beli mesin besar tu. Buatlah kat kilang kita. Murah je harganya. Maksudnya untuk sewaan tu lah. Untuk sewaan. Boleh mula dengan berapa pack dulu. Itulah pendedahan ataupun ilmu tu yang kita nak bagi tahu dulu kepada sesiapa yang usahawan yang nak mencuburi dalam bidang retail ni. Setakat ni dah ada ke pihak-pihak mana-mana usahawan kecil ke siapa-siapa yang menghubungi Jambatan Torin Food Industries? Memang dah ada lah. Kita memang dah ada beberapa klien, ada yang daripada usahawan kecil, ada pun yang besar. Kalau awal-awal dulu lagi best. Ada yang dia dah tahu retail ni, dia hantar makanan tu pergi retail dekat kita untuk hantar kepada anak dia duduk asrama. Oh, ada juga. Ini pun satu idea juga ni pada ibu bapa ni. Betul. Maksud kita balik, dia bukan dah sama sini. Mungkin anak saya belajar New Zealand. Boleh. Tapi yang tu belajar sini je. Anak dia masalah suka makan Maggi waktu malam. Ambil. Jadi dia tak nak benda ni, ambil benda ni. Ambil nasi goreng. Mak dah masak, letak kat kilang JTFI, hantar ke awak. Satu ilmu yang baru lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bermaksudnya sekiranya anda seorang ibu bapa yang tak ada terlibat langsung dengan F&B ni, tapi nak rupanya anak saya ni kuat minat sangat lah makan masakan saya. Asam pedas contoh. Minat sangat. Tempat lain tak sedap, mak masak sedap. Rupanya boleh. Nanti kita cerita hujung-hujung. Kalau kita terlupa nanti kita akan beritahu balik semula ya. Okey. Jadi, berbalik pada tu. Tadi beritahu salah satunya ilmu pengetahuan. Dan keduanya, pertama tadi kita sebut modal lah. Siapa-siapa saja nak berniaga lah. Tambah-tambah pula dengan zaman, keadaan sekarang, ekonomi, konflik Asia Barat lagi. Jadi mungkinkah ada sebarang bentuk sokongan, inisiatif daripada pihak JTFI sendiri ke ataupun mana-mana? Untuk macam sokongan daripada pihak JTFI, yang pertama, apabila usahawan tu datang kepada kami, mungkin dia ada niat ataupun hasrat untuk buat produk sendiri. Yang pertama, kita akan bantu daripada segi flow, macam mana dia nak buat. Sehinggalah bila dia dah start, dan kita akan beritahu agensi mana yang akan boleh bantu dia untuk lonjakkan lagi dia punya bisnes. Contoh yang kita ada lah, antara yang Fama, Mardi, kita ada SME Corp. Ini antara agensi-agensi yang membantu usahawan-usahawan untuk pergi lebih jauh. Tekun. Faham. Alright. Jadi yang ni, kalau macam maksudnya mereka adakah, katakanlah saya datang dengan zero. Zero knowledge, zero modal. Saya baru dengar, tadi baru dengar dekat FB Jabatan Penerangan ni cakap pasal ni. Boleh lah ni. Kau ni pandai buat nasi lemak. Contoh, saya ni ada kemahiran, tapi saya zero daripada segi itu. Adakah 100% daripada JTFI tu boleh bantu daripada segi planning dan sebagainya sampai at least dia dapat mengeluarkan produk dia? Baik. Kalau daripada kes ni, dia kes special case lah. Special case lah ni, betul zero lah ni kita cerita ni. Datang dengan niat. Datang dengan niat. Dan sedikit lah kebolehan kemahiran tadi. Jadi yang pertama, first kita memang tak akan reject lah awal-awal. So kita tetap akan sambut usahawan-usahawan macam ni. Cuma kita akan bagi yang pertama knowledge macam mana itu flow dia. Tapi yang pertama, modal tu memang kena ada lah. Sebab untuk mula orang cakap. Tapi macam mana nak cari modal, insya-Allah kita pun boleh bantu untuk bagi tahu. Itu maksudnya daripada jangan bimbang. Maksudnya walaupun tak ada, pihak JTFI cik ada simpanan tak ada. Bahagian ni kami akan cuba bantu daripada segi pergilah ke sini dululah. Betul. Nasihat itulah. Bukan bantuan secara untuk tolong orang tu dapat duit, nasihat untuk pergi ke. Baik. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang nak memulakan berniaga dalam ataupun menceburi bidang ni, itu telah pun dia beritahu. Nanti kejap lagi kita share di tempat. Sebab apa? Hujung minggu lepas saya baru saja terlibat juga dengan satu program yang dianjurkan oleh bahagian BPEN, Perancangan Ekonomi Negeri Pahang. Dia sebenarnya dengan East Coast Street and Entrepreneur Negeri Pahang. Jadi ada minggu usahawan masa tu.
Okey. Jadi yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar, tapi YB ataupun Yang Berhormat Datuk Amiza, itu Esko Bahagian Keusahawanan kita, memang dia cerita inilah dia benda yang dia nak dalam negeri Pahang ni. Maksud kerajaan negeri kita pun sentiasa menyokong apa saja teknologi baru, apa saja itu maknanya akan dibantu kalau baik. Jadi setakat ni out of topic sikit daripada segi kerajaan negeri kita untuk mampu menyokong ni adalah untuk promosikan ya. Ada. Dan untuk pengetahuan tuan juga, waktu kita pergi MIHAS 2024, Tok Wan pun turun ke Dubai. Okey. Turun ke Dubai dan adalah gambar bersama dengan Tok Wan di Dubai kan, di booth dekat MIHAS. Untunglah ya. Jadi memang kita faham kerajaan negeri sangat membantulah usahawan kita negeri Pahang. Alhamdulillah. So maknanya tidak ada cara yang tidak boleh kita, betul ke ayat saya ni? Maknanya cara tu sentiasa ada untuk kita melibatkan diri. Nak ke tak nak je. Nak ke tak nak je. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Okey. Pandangan awak lah ya. Kita melihat industri ni 10-15 tahun akan datang. Macam mana agaknya untuk membentuk masa depan industri makanan? Sebab teknologi saya pernah belajar dulu, dan juga saya punya dalam pada kursus dia kata teknologi sentiasa bergerak cepat. 5 tahun. Kita bayangkan 20 tahun dulu, tak payah 20 tahun lah. Tahun 2020 dulu AI ni masih asing. Sekarang semuanya AI. 5 tahun akan datang kita tak tahu. Jadi macam mana pula daripada pandangan ataupun kita tengok daripada pandangan tuan mengenai ni? Dalam teknologi retort ni sendiri laju tak dia punya perkembangan dia? Untuk teknologi retort kan, dalam 10 hingga 15 tahun bagi saya akan muncul beberapa perkara yang mungkin di luar pemikiran kita. Betul. Kenapa saya cakap macam tu? Kita balik kepada awal tadi yang cerita pasal old school, penapaian, semua tu. Keris, salai. Orang ketika itu dia tak fikir pun mesin ni, betul tak? Dan benda tu sentiasa bergerak. Tapi proses dia sama. Dia nak bagi tahan orang cakap makanan tu je. Nak bagi lama orang cakap jangka hayat dia. Jadi proses tu sama je. Dia punya tujuan ataupun matlamat sama. Tapi cara dia berbeza. Daripada penapaian, lepas tu ada frozen, lepas tu sampailah retort. Dan kita tengok retort ni pula mesin dia sentiasa ada yang baru. Dari mula-mula dia keluar 250 pack. Tiba-tiba keluar 3000 pack. 3000 pack pula. Dan tak mustahil selepas pada ni kan, mungkin 15-20 minit, mungkin selepas pada ni ambil masa 5 minit. Cepat. Baru kita masuk tutup pintu dia tu, contoh duduk bancu kopi siap. Siap dah. Siap dah. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, mungkin kita tak boleh baca daripada segi teknologi yang akan datang. Tapi apa yang kita boleh baca sekarang, F&B tak lama lagi semua akan pakai benda ni. Betul. Kedai makan ke, jual produk apa, memang dia akan pergi kepada retort. Daripada segi cabaran ni ada tak? Cabaran dia, kita tengok pada keadaan global sekarang ni, ada tak cabaran retort ni? Daripada segi cabaran retort, bagi pendapat saya lah, untuk yang bermain untuk ekspor ni lah yang agak mencabar lah. Mencabar sikit lah ya. Dia akan menjadi orang cakap kita plan A, tiba-tiba tak jadi plan A, kena pergi plan B, plan C. Yalah, sebab cabaran sentiasa ada dalam perniagaan. Tapi insya-Allah kalau dalam negara kita sendiri tak ada masalah lah. Cuma mungkin kita nak perluaskan daripada segi antarabangsa lah kan. Betul. Jadilah sebab kita tengok kita ambil situasi di negeri Pahang, khususnya di Kuantan kita ni sendiri lah. Di Kuantan ni kita tengok sekarang ni tiap-tiap hari boleh kata ada je kafe baru. Betul. Ada je kedai makan baru. Dan ada juga benda orang kata produk baru yang dibawa keluar, dibawa masuk contohnya. Jadi mungkin ini adalah pasaran-pasaran yang membolehkan teknologi retort ini dikembangkan. Betul ya? Nah, itu dia, alhamdulillah lah. Maksudnya kepada anda semua sekali lagi lah kita nak menyeru agar orang kata beranikan diri untuk menceburi retort ni. Itu dia. Sebab banyakkan kafe yang ada ni kadang-kadang dia orang sekadar menjual pada hari itu, tapi mereka tak fikir pula benda ni boleh dibawa balik rumah. Betul lah. Okey, baik. Okey, kita dah sampai. Sedar tak sedar kita dah last question dah ni. Last question dah. Baru macam masa mula baru. Baru je baru mukadimah tadi. Rasa-rasa dah habis dah. Cerita bab makan memang laju. Okey, nasihat dan tips usahawan yang kecil, sama ada usahawan kecil ke sederhana ke yang berminat berjinak-jinak dengan kaedah retort ni, termasuk yang tadi kita cerita tadi, yang mak ayah tadi pun kata saya tak ada buka bisnes tapi anak saya suka makan sabda saya. Belajar pula kat Perlis ni. Jadi macam mana? Mungkin boleh kita cerita sikit macam mana? Okey, baik. Mungkin nasihat saya untuk pandangan saya untuk anda semua yang nak menceburi bidang retort ni, mulakan daripada skala yang kecil, jangan terus invest kepada yang besar lah. Macam package kita pun kita ada buat pada anda semua yang nak buat retort dengan kami pun boleh, tak ada masalah. Di kilang kami sendiri di Jaman Tori Food Industry di Kuantan, Pahang.
Yang mana nak buat untuk perniagaan. Dia skala kecil bermula daripada 250 pack dah boleh start dah. Bukan terus 2000 pack, 3000 pack tak. 250 pack dah boleh start buat dah makanan dengan kami. Maksud kalau macam orang cakap persendirian, persendirian untuk macam anak-anak 5 orang anak dia sekolah asrama penuh. Dia nak supply tu susah kan. Mungkin dia boleh buat juga dekat kita untuk retort. Masakan-masakan macam tu lah. Jadi kalau yang orang persendirian tu dia macam ada syarat ke apa ke? Dia tak ada syarat pun. Okey, antara yang perkara yang perlu dia buat, dia masak kat rumah. Hantar kat kami masuk dalam mesin. Dan kita siap pack. Oh, packaging tu memang Packaging daripada kita lah. JTFI sendiri lah yang supply. Sebabnya packaging untuk retort ni dia ada special packaging lah. Okey. Dia tak boleh bungkus sembarangan. Sebab dia masuk dalam mesin tu dia bukan masuk dalam tray macam tu je. Dia dah siap packaging, dia bungkus, masuk dalam. So kalau macam usahawan lain, contoh macam saya ada produk saya lah, kopi Pezzo contohnya lah. Daripada segi packaging saya tu pula macam mana? Okey. Yang ni. Packaging tu memang biasa kita memang dah include sekali lah. Include sekali lah. Dia beza packaging dengan brand packaging. Tu. Kalau contoh tuan cakap, okay, saya nak buat A to Z. Okey. Okay, saya tak nak masak, saya bagi resepi jawab masak. Boleh, tak ada masalah. Oh, boleh. Tuan bagi resepi. Okey, so kita akan buat perjanjian lah. Resepi ni takkan kita jual keluar. Okey. Tuan bagi resepi, kita masak kat kilang, kita ada memang ada chef sendiri yang akan masak resepi tuan. Okey, lepas tu kita buat retort. Lepas retort tu dah siap packaging yang biasa, kita tanya, tuan nak brand tak? Okey, kalau nak brand kita akan pergi kepada brand. Sama ada nak tukar packaging yang cantik sikit ataupun letak stiker. Lepas tu kalau tanya pula, kalau tuan nak pergi lebih jauh, nak sertifikat halal tak? Ini semua kita akan bantu A to Z. Dia ada step dia. Ya. Oh, menarik sangat tuan-tuan dan puan-puan. Bermaksudnya Zaman Tori Food Industries ni bukan sekadar orang kata, bukan sekecil-kecil lah. Kita boleh bantu daripada A to Z, betul? Sampai ke halal punya persijilan pun. Betul. Silap-silap MyIpo pun nak daftar ke produk tu boleh buat Nak ajar pergi ke eksport pun insya-Allah boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang mendengar ni mungkin kita rasa teruja. Yelah sekarang ni zaman yang mencabar, mungkin anda ada sedikit ilmu, tak erti pula masak, tapi arwah mak bagi resepi ni, tolonglah masak. Pun boleh. Apa lagi yang kita nak? Kan. Jadi maknanya pendek kata senang, boleh macam mana kita nak contact mereka, ada medsos ke, ada nombor yang senang dihubungi ke, boleh kita beritahu untuk tu. Kalau untuk media sosial memang kita Avatar lah, Avatar brand. Kita punya brand makanan Avatar. Ya, Avatar. Tapi kalau nak senang cari je Zaman Tori Food Industry, kilang retort di Kuantan. Tu keluarlah direction semua tu. Tapi kenapa saya sebut brand Avatar tadi tu? Sebab kita ada slogan. Apa tu? Semuanya bermula dari Avatar. Semuanya bermula dari Avatar. Ya, betul. Dan make sure dia punya logo, dia salah satu logo dia logo begini dia boleh tengok Avatar. Okey, sebut pasal Avatar. Saya dapat satu produk tu lemak salai. Okey, apa lagi yang ada? Okey, antara produk yang sekarang ni lah yang kita hantar keluar, daging salai, kari ayam, rendang ayam dan ayam kicap. Ayam kicap. Ada berapa tu? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu saya dapat satu produk sebabkan saya terlibat dengan satu program sama dengan Zaman Tori. Saya terkejut, macam saya cerita tadi, dan nasi dia pula basmati. Nasi dia basmati. Maksudnya kalau makan tu memang kena bayar RM21 ni zakat fitrah. Baru nak cakap. Betul. Beras basmati tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak makan lagi. Saya cuma tunggu waktu yang sesuai. Mungkin piknik dengan keluarga, saya baru nak keluar. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita bukan nak promote, tapi inilah hakikat dia. Okey. Jadi sebelum kita wrap up, ada apa-apa benda nak cerita? Nak orang kata nak menaikkan semangat usahawan kita, sesiapa saja di luar sana mungkin ada apa nak tambahan, silakan. Okey, maksudnya terakhir ni. Boleh juga kalau ada lagi kita boleh sambung. Okey. Kalau yang terakhir kita nak bagi kau kita bagi yang betul-betul punya, power punya. Okey, sini kamera dia. Baik, kepada anda yang dekat luar sana yang ada cita-cita nak menjadi usahawan ataupun mungkin dah bergelar usahawan sekarang, kita daripada JTFI nak seru kepada anda semua untuk datanglah dengan kita, mungkin ambil sedikit perkongsian, isyimat nasihat yang kita boleh bagikan kepada anda semua. Sebab kita tahu produk yang anda ada bukan produk yang anda tak bagus, tapi anda belum tahu macam mana untuk kembangkannya. Kalau produk, cerita pasal produk, semua produk bagus, tapi kita kena tahu macam mana kita nak kembang, dan solusi je ada di JTFI. Jadi kita nak jemput kepada semua usahawan-usahawan, terutama usahawan di negeri Pahang, jangan malu, jangan segan untuk jumpa kami di Zaman Tori Food Industry.
Dan ingat, brand Avatar semuanya bermula daripada Avatar. Okey, itu dia. Cantik sekali. Dan kalau kita nak tengok bukti dia sejauh mana Kak Avatar ni, tengoklah Zaman Tori sendiri. Jenama Zaman Tori itu sendiri pun sudah meluas terkenal di seluruh negeri, di seluruh Nusantara. Jadi kalau anda pun nak mendapatkan produk anda terkenal seperti itu, jangan segan, jangan malu-malu, insya-Allah. Rezeki Allah Maha luas, kita tak tahu. Tapi yang penting segalanya bermula dengan Avatar tadi. Baik, kita sudah pun sampai ke akhir rancangan. Jadi jelaslah teknologi Retort ini membuka peluang yang sangat besar, sangat luas kepada industri makanan, khususnya usahawan kecil dan sederhana untuk berkembang dengan lebih mampan lagi. Dan juga daripada dapur kecil ke pasaran lebih luas. Ini yang paling penting tadi. Mungkin masa kecil kita makan sedapnya, kita rasa nak, orang lain rasa juga resipi mak kita. Inilah dia masanya. Okey, dan inovasi ini membuktikan bahawa makanan berkualiti kini boleh dinikmati pada bila-bila masa. Jadi saya juga sedikit tadi daripada apa yang awak cerita tadi, kita lebih tertarik dengan ialah zaman sekarang pergerakan pantas. Semuanya pantas. Balik kerja sampai rumah pukul 7 tak sempat dah nak masak. Kalau nak order food rider mahal pula tu. Kan? Jadi kita dah ada satu benda yang yang ready untuk eat pada bila-bila masa. Dan tak mustahil 5-10 akan datang pasar raya kita dipenuhi dengan produk-produk macam ni. Tak mustahil. Okey, baik. Jadi terima kasih tuan atas perkongsian cukup menarik tadi, membuka mata kita tentang khususnya daripada teknologi makanan yang sentiasa berkembang dan yang paling penting membantu usahawan kita untuk terus bergerak maju. Pahang first. Itu yang penting. Jadi bagi pihak penerbit dan juga rakan-rakan kru yang berada di sana dan juga bagi pihak keseluruhan semua nak mengucapkan terima kasih atas perhatian anda tengah, orang kata mungkin tengah kerja ke tengah buat apa saja, memberi perhatian anda kepada topik kami, pada rancangan kami, dan jangan lupa untuk kongsi kepada mereka. Kongsi. Tadi korang dengar dekat FB tadi ada satu benda yang best tadi, nak share dengan awak. Silakan. Okey, yang pastinya jangan lupa untuk memberikan sebarang komen, segala maklumat agar kita semua dapat berinteraksi dengan baik bersama dengan influencer Japan. Okey, dan juga mohon ribuan keampunan, maaflah ya tadi kau adalah benda-benda kita bercakap tadi. Okey, sepanjang mengendalikan sesi temu bual tadi. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi di lain masa. Kita doa kepada anda semua sihat-sihat selalu. Sekali lagi, apa tadi kita punya tagline tadi? Semuanya bermula dengan Avatar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.